Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya dan Ahmad. Ahmad ni apa ni mualaf, dia ni mualaf orang lahir di Kota Mekah ni. Kita nak pergi mana, Mat? Kita akan menjejaki hotel-hotel kebiasaan orang Malaysia. InsyaAllah. Okay, kebiasaan orang Malaysia dia berada di hotel sekitar ni. Kalau kita tengok Hotel Anwar Diafah, Sawak Al-Khair, Makarim Bros, paling special, paling famous yang rasa semua orang Malaysia akan tahu adalah Mirror Mall. Pernah berlaku kebakaran hari itu dan pernah viral kat Malaysia, ada rakyat Malaysia. Dan hotel di sebelah sana pun masih ramai lagi lah orang Malaysia. So sepanjang ni adalah hotel-hotel yang orang Malaysia selalu berada. Dan kita nak tunjuk laluan daripada hotel, kita nak pergi ke Masjidil Haram, insyaAllah. Okey, kalau kita tengok laluan ni, dia straight lah. Situ dah nampak dah tu Safwa Tower dan sebagainya, kita dah nampak dah. So laluan ni memang sangat dekat, kurang saya rasa dalam 200 ke 300 meter saja, insyaAllah. Jom kita jalan bersama dengan saya, insyaAllah. Pada laluan kita akan jumpa Baqalah. Baqalah ni adalah kedai runcit. Kafe. Kita akan jumpa kedai jual barang. Kedai jual barang. Ni kedai singkat, mobile. Ada kedai jual barang. Di sini ada juga satu hotel yang kami duduk pada musim haji ni, Hotel Banonah. Ada berbuka, ada bubble. Ini adalah Hotel Banonah yang kami duduk sepanjang musim haji. Saya sendiri duduk bawa jemaah di musim haji. Hotel Banonah belakang ni. Dan ada satu lagi, hotel ni memang famous juga orang Malaysia, Askat Safa. Kawasan ni adalah istana. So kita akan pergi menuju ke Masjidil Haram, insyaAllah. Ini juga antara hotel yang famous, iaitu Hotel Le Méridien. Kalau di Malaysia, Le Méridien ni level dia 5 bintang lah. 5 bintang. Okay, insyaAllah. Okay, kita laju sikit di sini. Dalam jalanan kita akan jumpa tu restoran, kedai jual ayam, kedai runcit, kedai jual barang-barangan, tu ada farmasi. Tapi kalau siapa ambil farmasi United ni memang Masya Allah harga dia. Siap saya pegang lah. Memang sangat-sangat mahal lah. Dia ada juga aiskrim, Asimah. Aiskrim ni kena cubalah. Siapa yang datang haji atau umrah, wajib cuba aiskrim ni. Tapi jangan makan yang perisa, makan yang vanilla je. Bagus untuk siapa sakit tekak. Ini juga antara hotel yang famous untuk rakyat Malaysia, Oasis, Hotel Azkar Al-Maqam dan Walayat Ajiat. Ini 3 hotel ni yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Itu dah Masjidil Haram, itu kat Abdul Aziz. Masya Allah, sangat dekat. Dan sepanjang laluan kita akan berjumpa dengan orang jual SIM card lah. Jadi siapa nak beli SIM card Saudi jangan risau lah. SIM card, Masya Allah, SIM card. So akan kita jumpa tempat SIM card. So memang laluan ni, kawasan Ajiat ni adalah kawasan yang terbaik lah bagi jemaah datang umrah. Baik, walaupun hotel biasa, tapi suasana dia memang sangat, Masya Allah, sangat kondusif lah. Jalan pun tak jauh pun. Saya jalan secara santai pun sekejap dah sampai, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Wah. Masya Allah.
sekarang kita berada di dataran Merpati, berhadapan dengan pintu istana. Dan di sebelah sini, kalau kita tengok, ini adalah tempat bagi jemaah yang nak naik pagi ataupun nak naik kursi roda. So, kita tengok dekat sikit je, insyaAllah. Dekat sikit. Okay. So, jemaah dia akan masuk, dia akan beratur. Dia akan pilih lah kalau dia naik pagi ataupun naik kursi roda untuk dia melaksanakan tawaf dan juga sa'i. Okay. So, daripada hotel kita yang tadi kita lalu daripada sana, dia akan jalan sampai sini, akan lalu di kawasan Burung Merpati ni. Dan di sini adalah masjid, insyaAllah tabarakallah, dekat sangat dekat. Jadi kalau nak datang umrah, carilah lokasi-lokasi di Ajiat ni, insyaAllah. Okey, sirah ala barakatillah, sirah ala barakatillah. Ini saja video saya untuk saya nak tunjuk suasana kawasan hotel kepada orang ASEAN lah, khususnya orang Malaysia, Indonesia yang selalu berada di kawasan Kota Mekah ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.